Kalau orang nak menjual tu selalu dia kata sedap lah kan. You jangan percaya saya. You rasa dulu, kalau tak sedap, tak usah beli lagi dah. Siapa yang suka kopi, cuba angkat tangan. Ingatkan kopi tu tak sihat. Cuma antara kopi yang sedap kat pasaran, harga kadang-kadang RM2.5 je. Ataupun you pergi tempat yang ada branding sampai satu cawan RM15 pun ada. Tapi yang penting bukan soal sedap. Sedap saja ramai orang boleh buat. Tapi sedap dan sihat. Ada juga kopi yang sintetik tu tak? Rasa kopi tapi sebenarnya bukan kopi yang original. Sebenarnya zaman sekarang orang dah tahu kopi adalah antara bahan atau minuman yang menyihatkan. Jadi saya sendiri nak minum. Orang yang bekas kena kanser, pernah sakit kronik semua tu, dia juga gian nak minum kopi. Alhamdulillah kita ada D&D Sacha Inci Coffee. Ini dia. Kita ada 10 bahan sehat. Asal usulnya ialah bukan kopi Robusta dan Arabica tu saja kena original. Kalau tidak, you tak boleh minum. Dia pahit. Nombor 2, letak koko. Nak bagi rasa sedap. Nombor 3, letak Arenga Sugar. Baik, sedikit tentang Arenga Sugar. Ada satu pertubuhan namanya Masarang Arenga Wildlife. Pokok ni tak dibenarkan tebang. Kita ambil nira dia, original daripada hutan. Kalau gula biasa, GI dia 65, yang ni cuma 35. Kuranglah kenaikan gula dalam badan kita. Kita letak Sacha Inci Leaf. Semua orang dah kenal Sacha Inci adalah anti-inflammation dan juga boleh menurunkan diabetes, menurunkan blood pressure, masalah kolesterol dan lawan inflamasi. Ginseng, siapa tak kenal, bagi tenaga. Okey, satu lagi Lindsay, siapa tak kenal, dia sampai boleh lawan kanser pun. Termasuk juga ada satu lagi Arabica Gum untuk jaga you punya bakteria dalam badan tu, sebagai prebiotik, the best. Yang orang tak tahu ada oat malt, nak bagi rasa lemak tu. Siapa yang suka sangat makan dengan atau minum dengan susu, jangan risau. Kita pakai santan. Jadi you bayangkan 10 bahan dalam sachet yang 20 gram ni. Senang je saya tunjuk. Cuma tuang ni. Lepas tu ambil air panas. Okey, air panas. Tuang setengah dulu. Kacau dia bagi larut elok-elok. Jangan penuh-penuh air dia supaya kita boleh dapat nikmat yang betul-betul lazat. Siapa yang tak suka kopi, cuba dulu. Saya nak garanti tak boleh lah. Tapi orang yang tak suka kopi macam saya, rupanya dah bertukar. Dan ribuan manusia kat Malaysia yang orang kata apa, bila dengar je Sacha Inci punya daun pun ada dalam kopi ni, lagi dia minum. Bahkan dia tak sangka kopi boleh sedap. Sebab tu kita panggil dia Royal Coffee Sacha Inci. Tapi katakanlah you jenis yang suka kan ambil kopi ais lah, teh tarik ais dan sebagainya. Cuma yang ni you kena buat ni lagi pekat sikit. Saya bawa 2 sachet ni, buat bagi macam pekat, tuang dia. Ada ais kan, kacau dia. Tengah-tengah panas tu, lepas exercise semua tu, kau cuba minum ni. Ramai orang diabetes pun terliur juga nak minum kopi. Dia orang tahu yang dia duk minum hari-hari tu memang cari naas. Dan satu lagi, dah dicop halal kat sini, Kokol Ayu Risau, dan dapat super health logo kat situ. Dia ada pengiktirafan daripada international pun. Dah ramai, beribu orang dah menukar daripada tak berapa suka minum kopi, dia suka sangat minum kopi. Selain daripada dia sedap, dia kata apa? Dia sehat. Harganya cuma RM68 satu kotak. Tapi kalau you beli 2 kotak, cuma RM60 satu kotak. Tapi ni cuma RM4 dengan 10 bahan yang menyihatkan. Kalau orang nak menjual tu selalu dia kata sedap lah kan. You jangan percaya saya. You rasa dulu, kalau tak sedap, tak usah beli lagi dah. Tapi selalunya orang yang dah ambil Royal Coffee ni, dia tak akan lepas. Sehari 2-3 kali pun no problem. Asalkan you enjoy dengan rasa dan demi untuk kesihatan. Cepat-cepat call ke HQ admin kita ataupun daripada D&D Elite. So jangan lupa D&D Royal Coffee Sacha Inci. Bye.